Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya nak menyentuh inkuest Zarah Karina kebenaran di bilik asrama. Inkuest ke atas kematian seorang pelajar perempuan berusia 13 tahun bernama Zarah Karina Mahathir. Kes ini yang menggoncangkan kepercayaan ibu bapa terhadap keselamatan anak di asrama. Dan hari ini kita mengulaskan apa yang telah keluar dari mulut saksi-saksi kanak-kanak, apa maksudnya dan apa soalan besar yang masih belum dijawab. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang boleh kita gambarkan dari awal inkuest ini? Inkuest ini berjalan sejak 3 September. Lebih 35 orang saksi pelajar, hanya saksi pelajar. Semuanya diambil secara in camera, mana yang tertutup. Ini perkara biasa apabila saksi adalah di bawah umur. Dia diberi perlindungan bermaksud kita bergantung kepada laporan media ringkas. Namun mesej yang jelas. Ada sesuatu yang tidak kena di asrama sekolah ini. Kita mulai dengan malam sebelum kejadian, saksi pelajar nampak Zarah Ucat duduk di tandas asrama kira-kira jam 12.30 malam. Apa yang kata dia kelihatan lemah, ada yang kata dia seolah-olah tidak stable, dan esok paginya dia ditemui tidak sedarkan diri di dalam longkang. Tuan-tuan dan puan-puan, saksi-saksi pelajar memberi gambaran tentang budaya asrama yang tidak sihat. Kita dengar tentang senior-junior culture yang keras. Kita dengar tentang kumpulan bernama Circle 19. Dan kita dengar tentang ketekanan emosi dalam kalangan pelajar. Soalan saya, apakah asrama kita hari ini suatu tempat membina sesiah atau medan survival? Apabila saksi kanak-kanak bercakap tentang budaya ketakutan, tentang tekanan, tentang rasa terpinggir, itu bukan perkara kecil. Itu bukan sekadar cerita remaja. Ia satu indikator persekitaran tidak selamat. Beberapa saksi menyebut daripada 35 saksi yang telah diketengahkan, Zarah pernah tunjuk tanda di lengannya seperti barcode marks. Ada saksi kata Zarah mengaku membuatnya sendiri. Perkara ini sangat penting. Ia tanda stres, ia tanda tekanan emosi, ia mungkin tanda self-harm. Dan jika pelajar tunjuk perkara begini, persoalannya, adakah guru tahu, adakah warden tahu, adakah tindakan diambil? Dan satu lagi kenyataan saksi bahawa Zarah pernah ditegur kerana body shaming. Ini menunjukkan Zarah sendiri sedang bergelut dengan identiti sosialnya, dengan kedudukannya dalam kelompok rakan, dalam kelompok rakan dengan hubungan sosialnya. Bila ada dinamika sosial tak sihat, maka risiko konflik, tekanan dan insiden meningkat. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok kredibiliti saksi kanak-kanak. Kita harus jujur. Saksi kanak-kanak ada kekuatannya dan ada kelemahannya. Daripada segi kekuatan, mereka lihat dengan mata sendiri. Mereka tidak ada kepentingan, mereka cerita apa yang mereka nampak, bukan apa yang mereka mahu sembunyikan. Kelemahan kesaksian, mereka mungkin takut, mereka mungkin ditekan oleh suasana asrama, mereka mungkin hanya ulang apa mereka dengar daripada rakan. Jadi, sejauh mana keterangan mereka akan diterima oleh mahkamah? Berdasarkan standard coroner dan konsistensi saksi, saya anggarkan daripada jumlah tersebut mungkin di antara 65% ke 7% boleh diterima. Mahkamah akan terima kebanyakan keterangan mereka, tapi bukan semua akan dianggap bukti kukuh untuk menentukan sebab kematian. Walaupun saksi kanak-kanak diberi gambaran besar, ada soalan kritikal yang masih kabur. Mengapa Zarah berada di longkang? Adakah ia terjatuh
Adakah dia dikejar? Adakah dia cuba keluar dari asrama? Adakah ada insiden tekanan atau buli sebelum itu? Dan soalan paling besar, adakah persekitaran sekolah ini secara sistemik gagal melindungi pelajar? Kesaksian kanak-kanak sudah tamat, maka kita bakal mendengar persediaan untuk fasa kedua. Guru waden, pengatua, selepas saksi pelajar selesai, kita mahu masuk ke fasa kedua yang paling sensitif, di mana guru-guru, waden dan pengetua, mereka bukan hanya saksi, mereka pemegang amanah keselamatan. Mereka orang dewasa yang sepatutnya menjaga keterangan mereka akan menjadi turning point jika mereka menyokong naratif pelajar, maka kredibiliti saksi pelajar naik. Jika mereka menafikan, mahkamah harus tanya, adakah sistem sekolah melindungi diri sendiri kerana sejarah menunjukkan sistem biasanya tidak suka mengaku salah. Tuan-tuan dan puan-puan, sesi pertama ini menetapkan asas. Apa saksi pelajar kata, apa maksudnya dan di mana jurang kebenaran masih terbuka. Siri kedua nanti saya akan masuk lebih dalam analisis bukti corak percanggahan, dan bagaimana inkuest ini mungkin memberi implikasi nasional terhadap keselamatan asrama. Jumpa saya di siri kedua. Sila like, share, subscribe dan komen.